Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jadikanlah dirimu orang alim atau orang yang menuntut ilmu atau orang yang selalu mendengar pengajaran atau orang yang mencintai tiga golongan yang tersebut, dan janganlah engkau menjadi dari golongan yang kelima, maka dengan sebabnya engkau akan binasa." Hadis riwayat Al-Bazzar. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya malaikat-malaikat sentiasa menurunkan sayapnya sebagai memuliakan dan menghormati penuntut ilmu agama, kerana mereka suka dan bersetuju dengan apa yang penuntut itu lakukan." Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Ikuti sistem madrasah, anjuran perubatan setiap minggu di kawasan perhampiran anda.